Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okay, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak cari bahan marketing. Okay, ada 3 cara. Okay, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah korang terus masuk ke dalam grup. Okay, masuk dalam grup. Dekat sini Kak Nana ada bagi copywriting. Okay, macam ni kan. Ni, kan. Kak Nana akan bagi copywriting ni. Okay, so korang boleh ambil copywriting ni, pergi ke ChatGPT, tanya, tukar sikit ayat kan, minta ChatGPT tukarkan ayat, gambar ni, masukkan nombor telefon, macam biasa. Okay, yang kedua adalah korang pergi dekat channel. Okay, pergi dekat sini, bahan marketing sini. Okay, so dekat sini korang tak payah scroll jauh sangat. Okay, kat sini korang ambil je copywriting. Macam tu. Yang penting, macam yang coach ajar sebelum ni, tolong pergi ChatGPT, tanya, minta tukarkan ayat, and then gambar ni mesti kena tulis nombor telefon korang. Okay, so yang ketiga adalah korang pergi ke Facebook. Kan, korang pergi ke Facebook, korang nampaklah ayat copywriting kan. Contoh macam ni, memasak bestseller ni kan. Korang boleh ambil gambar, boleh ambil ni semua gambar, boleh ambil gambar ni semua boleh ambil. Okay, contoh ni, ambil je save to phone. Yang ni kan save to phone. Okay, yang ni pun save to phone. Contoh lah korang nak ambil semua kan, ambil je, tak ada orang marah. Takkan ada orang dekat dunia ni marah pun. Sebab dalam memasak, kita punya konsep adalah sharing is caring. Okay, ini yang ketiga. Sebenarnya ada 4. Lagi satu, korang boleh terus pergi ke Telegram. Pergi ke Telegram, korang pergi ke sini, copywriting ni. Okay, copywriting ni. Ataupun korang boleh pergi ke sini. Dekat sini coach akan bagi korang benda ni tau, bahan marketing ni. Macam tu. Okay, jadi korang boleh ambil dekat sini. So ada 4 cara lah. 1 dekat grup, kedua dekat channel, ketiga dekat Facebook tu sendiri, keempat dekat dalam grup Telegram. Okay, so itu sahaja. Korang boleh masuk je dekat mana-mana ni, korang ambil gambar. Ambil je. Korang nak ambil gambar apa, boleh ambil, tak ada masalah. Sebab dalam memasak ni konsep dia sharing is caring. Okay, jelas? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa yang tak faham, tolong tanya. Okay, bye. Assalamualaikum.